Aku ingat perfume ni dah nak tutup kilang dah. Sebab hari tu berbulan-bulan dia sold out. Tapi 2-3 hari lepas kan, dia dah restock balik. And aku dah grab banyak dah. Aku dah grab 5 sekali aku dah grab. Sebab serius hari tu lama dia sold out. Aku ingat memang dia dah discontinue lah. Tapi dia ada balik and aku dah grab banyak terus. So sebelum dia sold out lagi, serius, yang ni perfume Johan Ghazali yang Venom punya. Yang Blanco, perfume Blanco yang Venom punya. Yang ni aku dah try banyak. Memang yang ni kalau kau tengok kan, memang betul aku pakai. Dah nak habis lah. Ada lagi sikit je lagi ni. Yang ni pun aku simpan tau. Sebab aku ingat dah sold out, dah memang discontinue dah. So aku pakai sikit je, sekali spray je aku pakai. Tapi dia dah restock dah. Ni bukan marketing apa. Dia Blanco ni dia ada banyak variant. Dia ada banyak perfume, tapi ada banyak bawaan. Tapi yang paling aku suka yang ni, Venom. So this is the proof. Ni bukan kotak kosong. Ni bukan kotak kosong. Aku baru je buka ni. Tapi ni botol lain lah. Tapi still sama, dia Venom. Okay, yang ni yang botol lama. This one yang botol baru, yang Venom punya. Semua Venom. Okay, this one Venom. Serius lah, aku ingat dah discontinue dah Venom. So sebelum dia sold out lagi, betul korang grab cepat.